Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Ahad, 5 hari bulan April 2026 Masehi, bersamaan dengan 16 Syawal 1447 Hijriah. Seperti biasa, video dari sekarang pukul 6:08 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Kemarin lepas pada buat video daily report, saya tak pergi ke mana-mana. Saya tunggu maghrib, semaya maghrib, tunggu semaya isyak, semaya isyak. Lepas semaya isyak tu baru saya pergi ke keluar ke bakery. Tak terbit jugalah malam. Kan malam tu terbit, malam tak terbit pula. Malam ni insya-Allah akan terbit pula ke masjid lah untuk saya isyak berjemaah. Maknanya malam tadi saya semaya masjid, saya semaya di rumah lah, semaya isyak di rumah. Lepas tu pergi kedai bakery biasa sebelum ada tu singgah di kedai burger dulu. Lepas tu makan. Lepas tu macam biasa lah, main Facebook apa. Balik pada pukul 12.40 itu, tidur pada pukul 1.20 gitu, lebih kurang 1 pagi, 2 pukul 10 pagi. Lepas tu bila dah tidur dah agak, saya bangun dan 50 minit pagi, bangun mandi masa subuh, lepas tu edit video ke semua tu, sambung mari bodas ada edit video sikit. Lepas tu edit video ke semua tu, lepas tu ngatuk tidur. Tadi main Facebook lah, pagi tadi dah ngatuk tidur, main internet, Facebook, buka internet, Facebook apa tu, TikTok ke apa semua, ngatuk tidur. Bangun pada pukul tidur pada pukul tadi dah ada pukul 8.10, dah penat pukul 9.20 tidur. Bangun pada pukul 12.56 bangun. Tak puas tidur, bangun jadi gitulah, banyak gitu lah. Lepas tu sama pula jenera pula sekejap pula. Lepas tu dah pukul 3.30 semaya Zuhur. Lepas tu dah main TikTok lah semaya tu, buka tengok TikTok gitu lah. Lepas tu dah sempat post 2 video dari TikTok. Kemarin dah 1 video dah, hari ni 2 video. InsyaAllah tak lagi nak masuk kali ketiga dah. Sebenarnya hari birthday Luffy hari ni, Monkey D. Luffy One Piece hari ni kan, 5 April, Monkey D. Luffy. Saya nak masuk ke dah dari TikTok saya. Saya sebagai seorang waibu kan, saya kena expose kamera tu. Okay. Solidarity bukan solidarity dia panggil apa? Itulah. Kenapa lah. Dari TikTok dan Facebook lah. Okay. Lepas tu setelah selesai video, lepas pada selesai tu kan, lepas tu pukul 5.50 ni semaya asar. Lepas tu tak ada apa mana, tak banyak benda buat hari ni. Lepas tu pukul 8 minit tu, 8 minit saat ni terus buat video daily report ni. Ok, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok ataupun esok dah. Ok, sekali saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.